Institut Aminuddin Baki Cawangan Sarawak mula beroperasi secara pentadbiran di kampus Universiti Pertanian Cawangan Bintulu dari tahun 1996 hingga 1998. Pada 27 Disember 2005, operasinya diteruskan di Kuching dengan menggunakan 2 buah bilik darjah di Sekolah Kebangsaan Sungai Maung Hilir. Pada 14 Oktober 2013, IAB Cawangan Sarawak berpindah ke kampus tetapnya di Jalan Sultan Tengah Santubong, sebuah kawasan seluas 106.92 ekar, 27 km dari Bandar Raya Kuching. Di sinilah berdirinya Pusat Latihan Kepimpinan Pendidikan yang menjadi nadi pembangunan modal insan serta kepimpinan pendidikan negeri Sarawak. Berinspirasi melalui visi dan misi serta tema kebanggaan Kenyalang Fly High, IAB Cawangan Sarawak terus memainkan peranan penting dalam membentuk profesionalisme guru dan pemimpin pendidikan sejak awal penubuhannya. Sebagai institusi latihan kepimpinan pendidikan, IAB Cawangan Sarawak bukan sekadar melatih, bahkan memperkasa pemimpin pendidikan negeri Sarawak. Melalui program seperti NPQEL yang menjadi teras pembangunan pemimpin sekolah serta kursus-kursus pembangunan profesional berterusan melibatkan 16 jabatan, IAB Cawangan Sarawak memacu kesiapsiagaan pemimpin pendidikan di bumi Kenyalang ini. Kebitaraan IAB Cawangan Sarawak terserlah melalui fokusnya terhadap sekolah kurang murid, sekolah pedalaman dan sekolah terintang. Dalam lanskap pendidikan yang luas dan pelbagai, IAB Cawangan Sarawak hadir sebagai rakan strategik kepada guru, pemimpin sekolah, pelbagai institusi pendidikan dan agensi swasta, bahkan kerajaan negeri Sarawak dalam menyokong mereka dengan latihan yang relevan, responsif dan berimpak tinggi. Sejak beroperasi, IAB Cawangan Sarawak telah melahirkan ribuan pemimpin dan pendidik berkualiti. Mereka menjadi tonggak peningkatan prestasi akademik, profesionalisme guru serta mutu pengurusan sekolah di seluruh Sarawak. Sebagai sebuah Centre of Excellence, IAB Cawangan Sarawak akan terus memacu agenda kecemerlangan kepimpinan pendidikan kontemporari. Dengan matlamat menjadi pusat rujukan unggul, IAB komited mempertingkatkan kualiti kepimpinan pendidikan negara. Di sinilah lahirnya pemimpin dan bakal pemimpin pendidikan yang serba boleh, berfikiran kreatif serta bertindak proaktif dalam setiap cabaran. Dengan iltizam yang tidak pernah pudar, IAB Cawangan Sarawak akan terus melangkah, memperkasa dan memimpin. Di sinilah lahirnya pemimpin pendidikan masa hadapan, pemimpin yang bersedia mengemudi transformasi dan mengangkat pendidikan Sarawak ke persada yang lebih tinggi.